Assalamualaikum. Dalam video kali ini aku nak share barang-barang yang aku dapat sepanjang penyelaman aku untuk suku tahun 2025. Hai, nama aku Mak Jal. Selamat datang ke YouTube channel aku. Okay, let's go. Wih, ini jackfruit ke jackpot ke apa ni? Ikat lama ni. Tengok apa yang ada. RM1. Ni apa ni? 2007, kat 2007. Oh yo. Wow. Ni hentai. Uish, okay, ni aku punya collection card. Ada kat Boboiboy. Okay, nak simpan lah. Kan kat sini. Simpan sini mana tadi. Oh, lama. Mana lagi? Ini tak mak lah. Boleh tak mak? Susah. Rosak kat. Apa yang menarik kat sini? Viewmaster. Kau pernah guna tak Viewmaster ni? Dulu kita tengok Mekah Kaabah sini ya. Tak tahu berapa ringgit. Jadi lah. RM6. Apa ni? Nah. Wih, kat lama siap. Ini nak duri juga. RM90 dekat. Banyak harga dia pun dia tahan. Boleh lah. Star Wars punya ni. Kita nak cek poster. Harga RM1. Apa ni? Dan poster. Ni poster kat Jepun. Anime 1985. Masukkan. Yang dulu kita akan bandais pada tahun dulu. Ya. Pun kalau tak pakai. Ni pakai kena bersih. Kalau tak koyak tu. Dia tak lagi. Dia tak menarik ni boleh. Jangan ditutup dengan poster. Potong.
Ni lah, blok cantik. Tutup dengan gandeng. Tegas. 6. Kita tegas. Tegas. Sekarang kita pijak. Kita pijak. Ya. Digimon besar ni. Apa poster tadi kita beli? Oh, ini dia. Tak kartun apa lah. 1981. Sign tak tahu siapa sign. Ini Gundam. Ini kartun tadi. Ni Yamato. Ni tak tahu benda. Lama kuliah. Motor. Ada poster game. Semua aku beli kat JJ. Poster ni semua aku beli kat JJ. Ini komik kat Giant. Ni poster beli kopok apa Mami ke apa benda. Mr. Potato dapat poster. Poster ni aku remah kat Giant. Ni semua kat. Ni bila kau tengok wayang cerita ni keluar dapat poster ni. Semua aku beli kat JJ ni. Poster ni. Ni tadi kita beli. Ni Gundam. Itu saja. Banyak Lego. Ni orang Lego dia. Ni dapat orang-orang dia. Jom buka. Buka. Longgok semua. Oh, ini helmet ni vintage ni. Ingat dah Star Wars, tak ada Star Wars. Ya Allah. Oh, mendekat. Jadi boleh ni. Ni aku kat JBR Sri Damansara. Hasil hari ni vintage bekas pokok. Atau ada radio kecil, paling kecil di dunia tahun 1960. Ni bekas pokok vintage. Ini dah ada spot Poji ni ya. Tengok dia punya ni. Dalam dia. Ini 3. Barang ni dapat RM50. Betul.